Nabil Ahmad bermula dengan kerja biasa sebagai penghantar surat sebelum mencipta nama selepas menjuarai rancangan realiti Raja Lawak musim kedua pada tahun 2008. Dari situlah rezekinya semakin terbuka luas dalam bidang seni sehingga akhirnya berjaya membina rumah idaman di Raub yang dikelilingi dusun durian. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Misbari TV, Kisah Artis Malaysia. Hari ini genaplah 42 tahun usia Nabil Ahmad yang dilahirkan pada 26 September 1983 di Mambau, Negeri Sembilan. Happy birthday! Thank you Shiba, thank you. Nama sebenar beliau adalah Ahmad Nabil bin Ahmad. Beliau merupakan anak ketiga daripada 7 beradik. Bapanya Ahmad Ismail bekerja sebagai pemandu lori, manakala ibunya Rohaizah Abdul Latif seorang guru tadika bahasa Inggeris. Nabil Ahmad telah berkahwin dengan Nazirah Ayub iaitu Zira Ayub pada 30 September 2011. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan 3 orang cahaya mata perempuan iaitu Naila Mikaila 13 tahun, Lila Medina 10 tahun dan Michelle Imani 6 tahun. Sepanjang lebih 15 tahun dalam industri seni, Nabil telah mengacarakan pelbagai program popular termasuk Meletup, Gegar Vaganza serta beberapa acara anugerah besar. Beliau juga aktif dalam bidang lakonan, nyanyian dan menceburi dunia perniagaan. Antara pencapaian terbesar dalam kejayaannya, Nabil telah menerima anugerah hos penyampai hiburan terbaik di Anugerah Kreatif Akademi Asia yang berlangsung di Perancis pada 15 Oktober 2018. Kini Nabil berjaya memiliki rumah rehat idaman yang terletak di Kampung Dong Raub, Pahang. Apa yang menarik, kawasan rumahnya dikelilingi dusun durian dengan konsep terbuka, luas dan lapang. Lebih menarik, rumah tersebut juga berhampiran dengan rumah kebun selebriti lain di Shira Ijoy. Isterinya Zira Ayub sering berkongsi keadaan rumahnya di Instagram. Antara yang paling mencuri perhatian ialah pemandangan luar dari tingkap besar yang memang cantik. Bahagian dapur pula direka luas dengan penggunaan kabinet kayu solid sesuai dengan minat Zira Ayub yang suka memasak. Kalau dapur dah cantik, mestilah periuk pun kena cantik. Periuk kas ayah ni memang terbaik, masak tak melekat dan lepas masak boleh terus letak atas meja hidang sebab desain dia memang cantik, sesuai sangat dijadikan table setting. Muat untuk masak lauk berkuah, cukup 5 hingga 6 orang makan. Nak panaskan dalam microwave? Tak ada masalah. Harga pun berpatutan. Min saja pilih warna merah sebab putih atau hitam tu biasa sangat. Tapi nak pilih warna lain pun boleh. Ada banyak pilihan warna. Min dah tag, boleh tengok ya. Bukan tu je, halaman rumah Nabil juga luas, lengkap dengan kolam dan ikan air tawar di hadapan rumah. Memang terbaik. Inilah bukti bahawa usaha dan kerja keras akhirnya membuahkan hasil. Tahniah Min ucapkan kepada Nabil Ahmad. Sekali lagi selamat hari lahir Nabil Ahmad yang ke-42. Semoga terus berjaya dalam bidang seni, sentiasa dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik serta bahagia bersama keluarga yang tersayang. Kalau suka video ni jangan lupa like dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye. Teruk malu. Tak teruk malu, teruk malu.